Jangan laju-laju. Nanti jatuh. Sana lagi. Wah, cantiknya sawah padi. Ya, hijau. Sejauh mata memandang. Tapi, kenapa sawah padi belah sana warna kuning? Kenapa lagi? Warna kuning tu menunjukkan padi dah masak. Ia tunggu nak dituai aja. Oh. Aduh, penatnya. Badan pun rasa sakit-sakit. Aki penat dan badan sakit-sakit mesti sebab bawa Ara. Berat? Apa pula? Ya, kan bagus kalau Ara pandai bawa basikal sendiri. Tak adalah Aki penat. Ara kan kecil lagi. Mana pandai bawa basikal? Apalah, Alah. Apa lupanya Ara masih kecil? Kaki pun pendek. Nak kayuh basikal pun tak sampai. Tunggulah Ara besar nanti. Masa tu Aki tak payah susah-susah dah. Ara naik basikal sendiri dan bawa lagi laju dari abang. Berangat. Besar mana pun Ara, kaki tetap pendek. Kaki. Tengok abang ni. Dia yang Cik Ara. Alis, dah tu. Tak baik ejek orang. Dengar tu abang. Pendek. Perangai kau suka mengejek ni macam cerita kisah semut dan rama-rama. Aki ceritalah. Ara tak sabar nak dengar. Yalah. Pada zaman dahulu, Aduh, sakit. Apa ni semut? Main gigit-gigit. Itulah, bising sangat. Aku panggil pun tak dengar. Cuba bila cari makan tu diam-diam. Suka hati akulah. Yang kau panggil aku, apa hal? Aku nak kau nanti hantarkan madu ke rumahku. Aku nak simpan. Musim hujan bakal tiba. Baik. Nanti aku hantarkan. Terima kasih. Cantik ni. Terkejut aku. Jauh. Aku gelilah. Apa? Kau geli? Ya. Tengok badan kau. Licin panjang macam tu. Buat aku geli. Tak lawan langsung. Inilah sifat dan rupa aku. Tak baik kau ini aku, semut. Kau jangan salah faham, cacing. Aku tak hina. Aku cakap apa aku nampak depan mata. Salah ke? Sengkak pula. Mana tak sentap? Kau
wejik sifat dan rupa dia. Tak baik tau semut kau menghina dia. Lah, apa yang tak baik? Aku jujur. Kadang tu nak jujur, biar bertempat semut. Jangan buat sampai ada yang rasa terhina. Ada aku kisah. Semut, sudah banyak aku dengar dari penghuni hutan. Kau suka mengejek dan menghina mereka. Jadi? Kau kena ingat semut. Kita hidup dalam hutan ni kena harmoni, saling bantu-membantu dan hormat menghormati. Jadi, kalau ada apa-apa berlaku pada kita, mereka lah yang akan tolong. Dah habis? Dah. Jangan cakap aku tak nasihat kau. Dah, aku pergi dulu. Terima kasih, Kancil. Nasihat sangatlah berguna. Ada sesiapa kat dalam? Hei, kepompong. Aku tahu kau dekat dalam. Apalah malah nasib kau jadi kepompong yang hanya tergantung di situ. Mesti kau rasa bosan dan sunyi kat dalam tu. Keluarlah. Boleh kau tengok keindahan taman ini yang penuh dengan bunga-bunga cantik dan wangi. Sampai bila kau nak duduk dalam tu? Hei, sungguh kasihan kau kepompong. Entah hidup, entah mati. Hai semut, kau cakap dengan siapa? Dengan tu. Oh, kepompong dalam tu mana boleh bercakap? Itu kan proses tenang. Dari kau buang masa ganggu kepompong tu, lagi elok kau cari makanan. Esok lusa mungkin hujan lebat. Susah kita semua nak keluar cari makan. Tak perlu kau ingatkan. Itu semua aku dah sedia. Dah cukup makanan aku untuk bekalan musim hujan nanti. Aku kesian kat kepompong tu. Sedih hidupnya. Hanya tergantung pada pokok je. Nanti kena hujan, jatuh, lalu mati. Tengok, kepompong tu dah lah buruk rupanya. Bercakap pun tak boleh. Kesian. Apa nak kesian? Dah itu memang kitaran hidup dia. Pandailah dia jaga diri. Nak hidup kan? Kau ni semut, tak padan kecil. Suka sangat hina dan ejek penghuni hutan. Tak baik tau. Dah puas aku nasihat. Tapi dia tak nak dengar. Hei, sudahlah. Aku balik dulu. Jumpa lagi. Mana kepompong? Adakah ia dah jatuh? Ditiup angin kuat ni. Kena balik ni. Kalau hujan turun, habis aku. Alamak! Jangan! Ah!
kau selamat pulang ke sarang kau sebut. Robenya! Tolong! Aku akan lemah! Nampaknya nyawa aku bakal berakhir di sini. Tolong! Rama-Rama, terima kasih. Terima kasih kerana menyelamatkan hidup aku. Kalau kau tak ada tadi, pasti dah tamat riwayat aku. Semut! Semut! Bangun! Kenapa ni? Semut! Bangun! Semut! Kenapa ni? Kancil! Tengok semut ni. Dia pingsan ke atau dia dah... Pingsan je ni. Kancil! Aku terjatuh dalam lubang air tadi. Aku menjerit minta tolong. Tapi tiada satu pun penghuni hutan datang menolong. Memang patut pun penghuni hutan tak tolong kau. Sebab kau tu suka ejek dan menghina mereka. Kau dah lupa? Itulah. Berhati-hati dalam berkata-kata. Padahnya kemudian hari. Maafkan aku, Kancil. Aku dah insaf. Jangan minta maaf dengan aku. Kau kena minta maaf dengan semua penghuni hutan yang kau dah ejek, dah hina. Boleh je. Kecuali Kepompong. Kenapa pula? Dia dah hilang. Mana ada hilang? Ada je. Kau tak nampak ke? Tak ada. Aku dah tengok tadi. Angin kuat yang dah bawa dia pergi. Tak apa. Aku maafkan kau. Kau maafkan aku? Kenapa? Siapakah kau? Aku adalah Kepompong
yang pernah kau ejek dahulu. Betul ke Kancil? Ya. Sekarang dia selamatkan kau. Rama-Rama, aku minta maaf. Aku dah insaf. Aku janji, aku tak akan ulangi perbuatan aku. Baguslah. Kau dah sedar akan kesilapan kau. Akhirnya, semua penghuni hutan maafkan semut. Mereka hidup bahagia, aman dan damai. Wah! Jadi, begitulah ceritanya. Kalau Aris jadi rama-rama, Aris biarkan je semut tu mati. Ara pun. Korang berdua ni, tak baik nak balas-balas. Jadi macam rama-rama. Maaf, memaafkan. Itu sikap terpuji. Ya, Ara pun nak jadi macam rama-rama lah. Walaupun abang ejek Ara, Ara maafkan abang. Abang tak minta maaf pun. Abang nak ejek Ara lagi. Abang? Aris, kau ni lebih-lebih pula. Nak jadi macam semut. Suka menyinggung mata bisul orang. Apa tu? Itu peribahasa. Maksudnya menyakiti hati orang dengan sindiran perkataan mahupun perbuatan. Perangai si semut tu. Ingat pesan Aki ni. Jangan sesekali sakitkan hati orang dengan kata-kata ejekan mahupun hinaan. Kerana itu adalah sifat buruk yang tak patut ada dalam diri seseorang. Setiap orang dicipta berbeza. Kita perlu menghargai perbezaan itu kerana kita saling memerlukan satu sama lain. Faham? Faham,